Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabatku, pertanyaannya tentang bagaimana nak kumpulkan harta, adakah perlu untuk simpan ataupun terus kita bagi kepada orang lain. Maka di sini kata Imam Al-Ghazali, dia kata, dan perkara keempat yang perlu engkau amalkan adalah engkau mengumpulkan kekayaan dunia hanya sekadar untuk mencukupkan dirimu untuk setahun, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan yang sedemikian untuk sebahagian isterinya dan bersabda, "Ya Allah, jadikanlah bekalan keluarga Muhammad mencukupi." Tetapi baginda tidak menyediakan untuk semua isteri, hanya untuk isteri yang diketahui terdapat kelemahan dalam hatinya. Adapun untuk isteri-isteri yang memiliki keyakinan, maka baginda menyediakan bekalan mereka tidak melebihi bekalan sehari atau separuh hari. Wallahu a'lam bissawab.